Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ustazah Zai, wartawan dari SK Bukit Anak Darah ingin melaporkan satu fenomena yang sangat menarik sedang berlaku di sini. Amalan sedekah yang semakin menjadi-jadi dalam kalangan murid. Fenomena ini dikatakan bermula selepas ceramah agama pada minggu lepas disampaikan oleh Ustaz Rizwan yang telah berkongsi tentang 40 hadis Rasulullah SAW berkaitan kepentingan bersedekah dan membantu sesama insan. Jadi hadis ini hadis berkaitan dengan sedekah. Setiap benih manusia dituntut supaya bersedekah pada setiap kali terbitnya matahari. Sekian daripada saya, Ustazah Zai, melaporkan.